Jawapan saya mudah je. Nak beli emas boleh beli kat mana-mana kedai. Belilah kat mana-mana kedai dekat Malaysia ni, kedai emas ke, dekat company lain ke, tak ada masalah. Boleh beli. Pastikan beli emas, dapat emasnya dan emas tu emas original. Tapi tuan-puan takkan dapat sesuatu yang kedai emas lain tawarkan, syarikat emas lain tawarkan berbanding apa yang Public Go tawarkan tuan-puan. Okey, Public Go bukan sahaja jual beli emas, Public Go juga menyampaikan ilmu emas. Macam Cik Abu Bakar cakap tadi, okey, setiap bulan dekat Menara Public Gold, dekat branch, setiap branch dekat seluruh Malaysia ni, dia adakan seminar tuan-puan. Dia carnival kaya dengan emas tuan-puan. Beli emas dengan Public Go tuan-puan, bukan sahaja dapat emasnya tapi tuan-puan dapat ilmu. Itu paling penting tuan-puan. Satu benda yang paling mahal selain daripada emas tu sendiri adalah ilmu tentang emas yang tuan-puan akan dapat. Saya sendiri tuan-puan, setakat ini sejak saya mula kenal emas, tak pernah lagi saya beli emas dengan mana-mana kedai lain. Sebab yang paling mahal tuan-puan adalah ilmu tentang emas. Kita ada mentor emas tuan-puan. Mentor emas Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Kita ada mahal guru emas tuan-puan. Mahal guru emas Cukur Hashim. Pakar keuangan tuan-puan, Tuan Azizi Ali. Kita ada founder kita sendiri tuan-puan, Datuk Seri Louis Ng. So dengan Public Go tuan-puan, semua dah ada. Semua di depan mata dan yang paling penting ilmu tentang emas. So nasihat saya, belilah emas dengan Public Go. Tuan-puan tak akan rugi, tuan-puan tak akan menyesal.